keuntungan kepada kita punya klien. Alhamdulillah. So saham kajian ni telah meningkat naik. Telah meningkat naik. Kalau kita perhatikan, yang pertama kita nak tengok structure market ni. Structure market dia masih dalam keadaan uptrend. And then dia terus membuat kenaikan. So kalau kita tengok, kita punya cut loss pada harga 43 sen. Pada 5 Januari 43 sen. 5 Januari kita letak 5 Januari 43 sen. Ni cut loss area kita. Dan kita menjangkakan 53 sen. Tapi saham ni dah meningkat naik, dah pun berjaya profit sekarang ni. Lebih kurang 8% tuan-tuan. Alhamdulillah. So kita punya target the last one adalah pada harga iaitu 53 sen. Lebih kurang 14% lah. So siapa yang nak hold boleh hold. SJC mempunyai momentum lagi, berada dalam keadaan uptrend. Okey, tahniah 8% dah di dalam tangan. Siapa yang nak jual, terus jual untuk realize